Hari ni kita nak masak mi goreng, tapi kali ni mi goreng lain sikit. Mi goreng Chinese style. Okey, mi goreng Chinese style ni bahan dia banyak sikit, tapi kita lebih kurang sama je dengan kita, cuma teknik dia berbeza. Jadi kan kalau buat Chinese style tu pastilah dia perlukan api yang kuat. Lepas tu bahan-bahan memang dah siap ada, sebab kita jenis yang stir fry tu kan. Masuk je kan? Masuk, tak boleh lah lepas tu baru nak potong ke apa. Takut nanti, sebab dia pakai api kuat. Tapi sekarang Kak Yan pakai dapur, Kak Yan taklah kuat sangat. Okey, kalau nak buat Chinese style ni, kita kena buat sos dia dulu. Mesti kicap-kicap, sos-sos tu semua dicampurkan dulu, sebab nanti senang tonggang. Tapi bukan setakat senangkan kerja kita, memang dia sedap. Memang dia lain rasa dia kan? mesra, lepas tu dia cepat berkilat. Okey. Jadi kita nak buat sos. Ini kicap pekat, ini kicap cair, masukkan. Kemudian ini kicap biasa. Kalau nak guna kipas udang ke apa, tapi Kak Yan biasa kicap tamin. Kemudian kita masukkan Sos tiram. sos tiram. Sos tiram mesti ada lah sebagai perasa dia. Dan tambah lagi dengan stok ikan bilis ke, stok ayam ke. Lepas tu kacau. Kita masukkan serbuk lada sulah. Kak Ai rasa garam tak payah sebab kicap cair tu dah masin, tapi kita kena bubuh gula sikit. Nak bagi colour Colour, nak bagi sedap lah, kena ada. Dan kalau boleh gunalah brown sugar. Jangan banyak, bukan nak bagi manis. Nak bagi dia balance rasa, dan juga bila kita masukkan nanti dia berkilat. Jadi inilah dia sos dia. Okey, kali ni Kak Ai guna rencah ayam, nak guna udang pun boleh. Tapi kalau ayam ke daging, kita masukkan sedikit sos ni. Nak bagi dia colour dia cantik. Lepas tu dia dah mesra. Kita bubuh sikit tepung jagung. macam Begitu. Sebabnya Kak Ai kata cara dia lain sikit daripada kita selalu terus masuk je kan. Kita gaul lah. Tepung jagung ni nak bagikan dia kering. Lepas tu dia meresap lah. Bila dia kering, bila kita goreng, dia jadi garing. Kalau Chinese dia ada kicap apa tu? Bukan kicap apa, sesame. Ni dia minyak biji bang. Belum lagi masak. Mi goreng style macam ni dia tak pedas. Dia tak pedas, tapi kita tak pedas sebab kita nak bagi dia sedap. Jadi sementara kita siap-siapkan bahan lain, kita peraplah ayam ni macam ni dah Kak campur dengan tepung tadi. Yang kicap tadi. Okey, kita nak siap-siap potong sayur dia. Kak Yan guna sayur sawi ni dan juga sayur toge. Dua je. Dia tak ada banyak-banyak sangat. Tapi kalau nak bubuh carrot pun boleh. Dan juga kita gunakan daun bawang. Yang bahagian bawah ni macam ni kita panjang-panjang sikit sebab kita nak bertumis. Yang ni kita boleh buat untuk tabur-tabur. Kita potong pendek-pendek lah sikit. Okey, langkah pertama kita kena goreng telur dulu. Dia memang asing-asing. Apa sebab dia nanti Kak Yan cerita. Okey, kita gunakan 3 biji telur. Kacau, bubuhlah garam sikit, nanti power kan bang? Betul. Macam tu. Tak salah pun. Kita nak goreng scrambled egg. Telur dadah. Kak Yan panaskan minyak Bukan telur dadah bang. Scrambled egg. Scrambled egg dengan telur dadah lain ke? Lain. Scrambled egg apa? Telur hancur. Okey, masukkan telur. Minyak dah panas. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita kacau. Bila kita buat macam ni, dia akan jadi entiti yang berasingan. Jadi kita bila masak berasingan, dia rasa dia lain. Kita boleh kontrol, kita nak telur ni banyak mana, telur ni lembut mana. Kak Ai suka macam ni. So kita boleh angkat dah. Okey, kemudian kita masuk minyak sikit lagi. Kita nak goreng sayur dia sahaja.
Separately, ya? Separate sebab kita nak sayur tu Crispy. crunchy Crunchy. rambut dan juga nampak segar macam tu. Okey, minyak dah panas, kita masukkan dulu bawang Holland. Kak Indah siap potong ya. Sebiji. Wangi bawang ni. Masukkan dulu bawang Holland. Beresik bang jauh. Kemudian kita masukkan sayur sawi tadi. Tak payahlah masuk batang ni bang. Tak payahlah. Kita masuk daun dia je. Kacau. Jadi kan bila api kalau besar dia lagi cantik lah. Okay, kemudian kita masukkan toge. Okay, cantik kan macam ni. Bila kita tumis panas-panas dengan minyak, dia jadi lagi hijau. Jadi dah macam ni, sebelum jangan bagi hijau dia pudar, kita angkat. Lain sebab dia punya hasil dia pun lain. Jadi kena cuba. Walaupun macam renyah nak tumis banyak kali, tapi hasil dia lain. Okay, kemudian kita nak tumis. Bulat lepas ni kan? Nak tumis mi sekarang Kak ya? Kita nak tumis mi sekarang. Okay, kita tumis dulu bawang putih. Bawang tadi, bawang Holland kita tumis dengan sayur. Bawang putih keluar je bau dia. Okay, kita masukkan daun bawang. Ini pun nak bagi rasa sedap juga ni. Kacau. Masukkan ayam tadi. So, kita goreng ayam tu dengan Kita masak ayam ni bang sampai dia masak. Tapi jangan sampai keras kejung tau. Ni kita nampak dia macam ni belum masak lagi ni. Kita nampak dia macam ada juicy lagi, dah cukup. Okay, kita tengok ya ayam ni bila kita dah perap tadi dia nampak cantik. Dia makan macam tu je pun dah sedap kan? So kita masukkan mi. Mi ni kita basuh dulu. Kalau boleh basuh dengan air panas. Jadi kita tak lama sangat memasaknya. Kita masukkan tomato sebiji. Ayam ni favourite. Tahu je kan? Okay, kita kacau dulu. Ni kalau api panas menjulang-julang ni barulah sedap. Lain. Kita rasa-rasakan. Kita masukkan sos magic tadi. Inilah rahsia kita bersama. Okey, kita kacau. Ya, nampak menarik. Siapa nak pedas, makan dengan cili potong. Ya, dia tak ada bubur cili pisah semua. Tengok, kita masak ni kena pastikan ni kita masak tau. So biar lama sikit. Sebabnya ada orang dia basuh dengan air panas dulu. Jadi dah tentu ni tu kita tak lama lah masak dalam kuali. Okey, kita masak. Okey, kita masak sampai kuah dia melekat-lekat semua dekat mi tu. Kemudian kita masukkan telur tadi. Tengok. Dia rasa dia berlapis-lapis. Berbeza dengan kita pecah telur. Bila kita masak telur berasingan, kita boleh kontrol dia punya kelembapan ni. Last kali kita bubur Sayur goreng tadi. Sebab kita goreng dia akan beri rasa yang berbeza. Ya. Dan rupa yang cantik. Tu dia. Last kali nak bagi wangi, Kak Im bubur last kali supaya wangi dia kekal. Kita letak minyak bijan. Nak bagi lagi cantik meriah, kita letak daun bawang. Wow, wangi dia menangkap. Rasa mi macam mana? Dah masak? Ini dah masak dah ni. Sayur cantik hijau. Jadi kita tutup api, dah siap. Dah siap dah mi goreng ala Chinese kita. Kita nak tengok macam mana rupa dia bila kita letak dalam pinggan. Sama je. Okay, tengok cantik colour dia kan? Betul. Itu pun api tak besar. Kalau api besar lagi dia terperangkap semuanya. Tu dia.
bahan-bahan sayur-sayur yang masih menghijau. Dan crunchy. Ayam yang nampak cantik. Mi yang lagi cantik. Nak cuba mi ni ha. Berasak-rasak ni ha. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Tu dia dah siap ya Kak Yan. Dah siap dah. Kak Yan puas hati sangat. Dengan resepi kita kali ni lain sikit. Selalu kita goreng prop masuk sekali. Kita asing-asingkan teknik. Kali ni teknik dia berbeza walaupun bahan dia lebih kurang sama. Kena tahu apa bezanya, apa rasa dia, kena cuba. Harap suka dengan menu hari ni. Kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Video masa akan datang. Terima kasih dan bye. Jangan lupa like, subscribe dan share.